Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, terima kasih sekali lagi kerana meneruti kursus ini, kelas ini. Okey, untuk video yang ringkas ini saya akan menerangkan bagaimana untuk mengintegrasikan domain dengan hosting anda. Okey, terdapat beberapa langkah yang anda perlu lakukan supaya anda boleh menggunakan domain yang anda daftar dalam registrar yang lain ke dalam hosting yang lain. Okey, jika anda membeli domain daripada domain dan hosting di dalam satu syarikat, mereka akan melakukan secara automatik kepada anda. Tetapi apabila anda membeli domain daripada domain registrar yang lain daripada hosting, maka anda perlu membuat beberapa langkah tambahan lah. Seperti contoh, jika anda membeli hosting daripada HostGator, kemudian anda membeli domain daripada Namecheap. Jadi anda perlu membuat beberapa langkah supaya anda boleh menggunakan domain itu yang anda daftar di dalam Namecheap untuk membina blog di dalam hosting HostGator. Okey. Langkahnya tidak susah dan sangat mudah. Dan anda boleh ikuti langkah ini melalui langkah-langkah yang saya akan tunjukkan ini. Okey. Pertama sekali anda perlu pergi ke melihat pergi ke kelas duit blog. Okey. Sesudah anda mendaftar domain yang anda inginkan, seperti video yang sebelum ini. Okey, sudah anda membuat pembelian. Okey, seperti yang saya tunjukkan dalam video sebelum ini, saya membeli getridofpimplescars.org. Okey, saya sudah berjaya membelinya dan domain ini adalah milik saya. Sekali lagi saya ingin menasihati anda sentiasa cek hosting dan domain anda setiap tahun supaya anda tidak terlepas daripada membayar domain itu. Okey, jika anda gagal membayar untuk domain itu untuk tahun hadapan, syarikat domain registrar terpaksa terpaksa melepaskan domain daripada pegangan anda. Oleh itu sangat rugilah. Maknanya anda sudah membina website dan blog selama setahun, dan blog itu terlepas ke tangan orang lain. Sangat rugi. Oleh itu anda perlu sentiasa cek supaya blog, domain dan hosting sentiasa milik anda, dan apabila anda sentiasa membayar dengan betul, perniagaan anda akan berkembang dari tahun ke tahun. Anda perlu juga sentiasa cek jika anda mempunyai lebih daripada 10 website ataupun blog. Jadi memang anda perlu sentiasa cek di dalam email ataupun di dalam apabila anda login di dalam Namecheap ataupun HostGator. Mereka akan notify kepada anda apabila anda perlu menambahkan, maknanya anda perlu register maknanya contoh tahun depan anda ingin sambung lagi perkhidmatan dengan mereka akan notify kepada anda. So memang mereka tidak akan biarkan sampai anda terlepaslah domain dan hosting itu. Tapi tugas anda ialah cek di dalam email supaya anda tidak terlepas daripada domain anda. Okey. Setelah anda berjaya membeli domain ini, anda klik copy. Okey, copy domain yang telah anda beli. Okey, DNS anda telah masukkan berdasarkan video yang sebelum ini. DNS daripada syarikat hosting anda sudah masukkan di dalam Namecheap anda. Kemudian apa yang anda perlukan ialah anda masuk login ke dalam cPanel. Okey, saya sudah login di dalam cPanel HostGator saya. Okey. Okey, apa yang anda perlu lakukan ialah anda pergi kepada domains, iaitu add on domains.
Okey, anda tidak ingin membina subdomain atau part domain atau dan sebagainya, anda masuk klik kepada add on domains. Maknanya anda ingin menambah domain yang baru. Okey. Okey. Dan apabila anda ingin menambah domain anda hanya perlu klik kopikan domain anda ke dalam new domain name. Okey. Dan apabila get rid of Imperscars, apabila DNS, anda perlu tunggulah sedikit masa supaya Namecheap mengintegrasikan DNS tadi ke dalam hosting. Dan apabila mungkin anda perlu tunggu dalam 10 minit ataupun 15 minit. Selepas itu anda pergi ke sini, add on domain, anda masukkan, anda just masuk, mereka akan memasukkan secara automatik maklumat ini. Okey, anda tak perlu tukar apa-apalah, biarkan ia begitu. Okey, kemudian masukkan password. Okey, anda boleh menggunakan password generator. Okey, I have copied. Okey, ataupun anda ingin membuat password sendiri. Okey, ia penting supaya apabila anda ingin deletekan domain ini, mereka akan meminta password ini. Saya mencadangkan agar anda menggunakan password yang anda selalu guna, dan pastikan password itu mempunyai campuran di antara nombor, alfabet ABC ataupun contohnya seperti inilah. Mereka ada icon, ada dash, ada sebagainya lah. Okay, mereka campur-campur. Okay, kalau anda ingin gunakan, use password ataupun create your own password. Okay, sesudah anda klik add domain, domain itu akan dimasukkan di dalam hosting anda. Kemudian anda tunggu sehingga hosting anda betul-betul menerima domain tersebut daripada registrar, daripada Namecheap. Mungkin biasanya saya tunggu dalam setengah hari lah, supaya betul-betul domain itu boleh digunakan. Ataupun jika anda boleh selalu check lah, setengah jam ataupun sejam, bergantung kepada anda ingin membuat blog itu dengan kadar cepat ataupun lambat. Jadi biasanya saya tunggulah dalam setengah hari, kemudian saya akan check. Saya akan terus pergi ke Fantastico. Okey. Selepas ini saya akan video seterusnya saya akan terangkan bagaimana untuk membina blog. Cumanya selepas anda add on domain itu, anda hanya perlu pergi ke Fantastico. Okey. Dan anda hanya create blog itu. Mereka akan senaraikan blog yang anda beli itu. Okey. Okey, klik pada WordPress, dan itu saja langkah yang anda perlu buat. Okey, untuk mengintegrasikan domain ke dalam hosting anda. Okey, sesudah anda menunggu mungkin setengah hari, anda boleh terus menggunakan domain itu. Okey, setakat itu sahaja untuk video kali ini. Untuk video seterusnya saya akan terangkan bagaimana untuk membina sebuah blog dengan hanya satu klik. Okey, dengan hanya beberapa klik, tanpa perlu anda faham mengenai FTP, PHP, FTTP, HTTP, dan langkah ini sangat mudah. Sesiapa sahaja boleh membuatnya, walaupun anda tidak tahu. Jika anda tahu bagaimana untuk menaip, dan sememangnya anda boleh membuat blog anda sendiri tanpa perlukan webmaster dan sebagainya. Okey, setakat itu sahaja untuk video kali ini. Terima kasih kerana datang. Okey, cek lagi video-video seterusnya, kerana saya akan masukkan video-video yang selanjutnya dengan lebih kerap, dan sehingga anda boleh membina blog anda sendiri. Okey, terima kasih dan selamat sejahtera.